Dia ada pelbagai jenis pembedahan bariatrik, tapi salah satunya memotong bahagian perut supaya perut itu menjadi lebih kecil. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton setia podcast Hore at HPUSM. Okey, bersama saya kali ini Ida Haryati Ibrahim Bin. Kali ini kita bersama pakar kesihatan kita daripada Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia. Jadi saya akan memperkenalkan sedikit latar belakang, iaitu yang bersama kita hari ini, kita bertuah adanya hari ini Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Muhammad Hashim, iaitu pakar bedah bariatrik daripada Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia, iaitu daripada Department Surgery, Pusat Pengajian Sains Perubatan, Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia. Okey, sedikit latar belakang bagi tetamu kita untuk kali ini ya. Jadi Prof Nizam ya. Jadi boleh saya ceritakan sedikit latar belakang Prof. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir untuk program podcast kita pada hari ini. Jadi kami amat berbangga kerana podcast kita ni Hore at HPUSM sebenarnya mengetengahkan pakar-pakar kita bidang-bidang perubatan, kesihatan, kerana dalam masa yang sama kita perlu mendidik masyarakat untuk mengetahui sedikit servis dan apa saja perkara yang perlu kita titik beratkan di dalam kesihatan. Jadi okey Prof, nama penuh iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam bin Muhammad Hashim ataupun kita panggil Prof Nizam ya selepas ini. Okey, sedikit latar belakang akademik Prof Nizam menjalani MBBS, degree MBBS dalam bidang perubatan di University of Adelaide dan membuat Master in Medicine di University Sains Malaysia di bidang pengkhususan surgery dan seterusnya membuat fellowship di Japan ya, tak silap Prof? Ya, betul. Ya, iaitu GI, iaitu di Toranomon Hospital of Japan. Okey, jadi selamat datang sekali lagi Prof. Okey, boleh tak saya akan bertanyakan sedikit mengenai latar belakang Prof. Boleh tak Prof kongsikan sedikit latar belakang mengenai diri Prof dan juga perjalanan karier Prof sebagai pakar bedah surgery dalam bidang bariatrik. Persilakan. Terima kasih Puan Ida kerana menjemput saya datang ke podcast Hore at HPUSM. Ya. Seperti diperkenalkan oleh Puan Ida, nama saya Muhammad Nizam bin Muhammad Hashim. Telah melanjutkan pengajian dalam kedokteran di University of Adelaide, Australia dan seterusnya lulus untuk bahagian sarjana surgery di USM. Okay. Saya melanjutkan lagi pelajaran saya di bidang fellowship di Toranomon Hospital, Japan. Jadi dari situ saya berminat untuk mempelajari dalam bidang bariatric surgery. Kerana bagi saya ianya dapat menolong pesakit-pesakit yang saya jumpa di klinik lah, especially di mana mereka ni mempunyai masalah berat badan. So dari situ saya cuba mencari center di mana ada menyediakan training di bahagian pembedahan bariatrik. Jadi kita dapat tahu salah satu center pusat yang terbesar di dunia adalah di Taiwan. Okay. Jadi saya serta beberapa surgeon di Department of Surgery melawat di Hospital Kaohsiung, Taiwan, di mana kita melihat bagaimana unit bariatrik dilaksanakan di hospital tersebut. So dari situ saya mendapat ilham untuk memulakan servis bariatrik di Hospital Pakar USM. Jadi servis bariatrik ini bermula pada tahun 2016. 2016. Dari 2016, so jadi sampai sekarang lah ianya telah melebihi
9 tahun lah. 9 tahun ya di hospital pakar kita. Okey Prof, daripada penjelasan yang Prof berikan tadi, kita boleh dapat gambarkan sedikit kenapa Prof berminat. Tapi sebenarnya apa yang betul-betul menyuntik Prof untuk mendalami bidang pembedahan ini sebenarnya dalam pelbagai bidang-bidang surgery lain yang ada sebenarnya, yang bagi saya agak unik sebenarnya bariatrik ni. Boleh? Okey, jika kita lihat di hospital di Malaysia sebenarnya tak banyak pakar-pakar yang mendalami bidang bariatric surgery. Okay. Kita ada seperti hospital di UKM dan juga UM lah, di mana dua hospital tersebut telah mengadakan servis bariatrik lebih awal daripada hospital lain. Tapi bila kita tengok semuanya berada di area Kuala Lumpur. Jadi saya mengambil inisiatif sebab di Kelantan dan juga di Terengganu ni memang tak ada pakar dalam bidang bariatrik. Dan kita mendapat ramai rujukan pesakit-pesakit yang ada masalah berat badan dan juga masalah-masalah penyakit yang berkaitan dengan obesiti lah. Jadi daripada situ saya menekat untuk menyediakan perkhidmatan bariatrik di Pantai Timur. Pantai Timur. Okey Prof. Jadi mungkin ada juga para pendengar kita ataupun penonton kita yang merasakan istilah ini adalah sangat baru, bariatrik kan. Kadang-kadang kita rasa macam asing bagi kita. Tapi sebenarnya untuk pemahaman yang lebih lanjut kepada penonton-penonton kita, boleh Prof jelaskan tak apa sebenarnya orang kata perkara yang rasa perlu difahami oleh penonton kita, apa itu bariatrik, pembedahan bariatrik ni, macam mana bentuk dia ataupun apa punca dia, kenapa pakar mencadangkan untuk kita membuat pembedahan tersebut? Okey. Pembedahan bariatrik ni adalah pembedahan di mana melibatkan pemotongan pada bahagian perut lah. Okay. Dia ada pelbagai jenis pembedahan bariatrik, tapi salah satunya memotong bahagian perut supaya perut itu menjadi lebih kecil. Jadi bila keadaan perut yang lebih kecil, secara automatik pesakit tidak boleh makan banyak lah. Dan daripada situ, bila pesakit tak boleh makan banyak, dia akan membakar lemak-lemak yang ada pada badan dan seterusnya dia akan menurunkan berat badan pesakit lah. Jadi dia melibatkan pembedahan laparoskopik, iaitu secara tebuk, dan tujuannya adalah untuk memberi penurunan berat badan secara optimum, supaya pesakit tu boleh dapat berat badan dan boleh mencapai BMI yang normal lah selepas pembedahan. Alright Prof. Terima kasih atas penerangan itu. Nampaknya kita lebih jelas dan lebih faham ya. Para penonton harapnya boleh bercadang untuk mendapatkan maklumat lanjut lah. Kalau datang ke Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia, boleh merujuk pakar. Okey, tapi pada pandangan Prof sendirilah sebagai pakar yang melihat pesakit di setiap hari itu, adakah semua layak mendapatkan rawatan pembedahan ini Prof? Okey. Dari segi kelayakan tu kita tengok berdasarkan pada BMI ataupun Body Mass Index, di mana telah dikeluarkan syarat-syarat oleh Asia Pasifik lah, mengikut BMI. So pesakit di mana BMI dia adalah 37, melebihi 37.5 dan ke atas, dan tidak mempunyai sebarang penyakit, adalah layak untuk menjalani pembedahan bariatrik. Atau sekiranya pesakit itu mempunyai penyakit-penyakit kita panggil metabolic syndrome seperti kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol, kita ambil dia punya BMI lebih rendah, iaitu melebihi 32.5. Jadi kita tengok bila pesakit itu datang, kita tengok dari segi BMI lah. Ada juga benda-benda lain lah yang kita tengok secara umumnya, pesakit di mana telah mencuba pelbagai kaedah untuk menurunkan berat badan, tetapi tidak berjaya untuk maintain penurunan berat badan. Jadi pesakit ini kita syorkan untuk menjalani pembedahan lah untuk mendapat penurunan yang optimum.
Biasanya dalam tempoh berapa lama Prof dipantau kalau tak dapat diturunkan berat badan secara normal diet tu, dan tempoh pemulihan yang diperlukan, berapa selalunya masa yang diperlukan oleh setiap pesakit tersebut? Sebab saya fahamkan, saya rasa ramai yang kita nak kurus dengan cara mudah. Ramai yang kalau di swasta saya rasa kan Prof, perkhidmatan ini agak popular kerana mereka mengambil jalan singkat untuk potong usus, orang kata, untuk kurus secara mendadak ya. Jadi apa tempoh pemulihan, berapa lama, dan mungkin ada kesan-kesan sampingan kepada pesakit tertentu ataupun jika tidak menjaga pemakanan selepas pembedahan, macam mana Prof? Ya, betul. Dari segi tempoh tu, selalunya pesakit yang datang ke klinik saya adalah pesakit yang dah kita panggil exhausted lah, untuk cuba cara lain untuk menurunkan berat badan. Jadi daripada situ memang kita syorkan jalan terakhir adalah pembedahan lah. Jadi bila kita sebelum buat pembedahan ni, selalunya kita akan dapatkan, kita akan counsel patient, maksudnya cerita mengenai perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh pesakit lah sebelum menjalani pembedahan. Antara salah satunya adalah kita rujuk pesakit kepada pakar pemakanan, kerana dari segi pemakanan tu dia akan berubah secara 360 darjah lah selepas pembedahan, di mana pesakit tidak boleh makan banyak dan sebagainya. Kita juga rujuk pesakit kepada pakar psikiatri di mana kalau boleh kita nakkan pesakit tu bukan saja dari segi fizikalnya sihat, mentalnya pun perlu sihat lah, di mana mereka perlu faham ada perkara-perkara tertentu yang mereka perlu lakukan selepas pembedahan, terutamanya perlu mengikut cara pemakanan yang betul lah. Macam Puan Ida cakap tadi, memang selepas pembedahan pesakit perlu mengikut cara pemakanan yang betul. Tak ada jalan pintas lah. Basically itu sajalah yang selalunya. Alright, Prof. Jadi kita akan berehat sebentar. Jadi sebelum kita berehat, saya ingin membuat makluman bahawasanya dalam program kita ini akan adakan beberapa ujian ataupun test untuk penonton semua sertai. Tetapi dalam masa yang sama, pemenang-pemenang untuk episod yang sebelum ini boleh lihat nama tuan-tuan ataupun puan-puan. Jika menang, akan tertera di skrin tersebut dan Urustia akan menghubungi pemenang-pemenang untuk mendapatkan hadiah masing-masing. Jadi kita berhenti seketika untuk seterusnya. Berhenti rehat seketika. Kembali nanti. Okey, Prof Nizam, dalam pembedahan bariatrik ni, dalam kita mendedahkan kepada masyarakat untuk membuat khidmat ni, kalau diperlukan rasanya untuk kurus dengan cara selamat, datang ke hospital pakar kita, apakah komplikasi yang biasanya pakar-pakar yang hadapi dalam kes-kes yang telah dibuat? Okey, setiap pembedahan tu dia akan ada komplikasi dia sendirilah. Jadi tak lari, pembedahan bariatrik juga akan mempunyai beberapa komplikasi. Salah satu komplikasi adalah pendarahan semasa kita buat pembedahan. Jadi pendarahan ni sebenarnya komplikasi yang agak ringan lah. Selalunya kita akan monitor semasa buat pembedahan tu, sekiranya terdapat pendarahan, kita akan tackle semasa buat pembedahan. Sama ada kita jahit tempat yang berdarah ataupun kita klip dengan instrumen yang kita ada lah. Itu satu. Yang keduanya, risiko untuk bocor. Jadi pembedahan bariatrik ni sebenarnya kita menggunakan peralatan moden lah. Kita guna stapler, di mana bila kita guna stapler tu, dia kerat dan juga jahit pada masa yang sama. Jadi kadang-kadang terdapat malfunction pada device yang kita gunalah, yang boleh menyebabkan tempat yang kita potong dan jahit tu tak sempurna. Jadi boleh berlaku kebocoran. Jadi masalah kebocoran ni sebenarnya risiko dia amat rendah lah, dalam kurang daripada 5%. Jadi sekiranya berlaku kebocoran, kita terpaksa tolak pasien masuk ke
ke Dewan Bedah semula lah untuk kita cari masalah dan juga kita cuba settlekan masalah kebocoran. Lain-lain komplikasi, patients ataupun pesakit mungkin akan ada tendensi untuk weight gain selepas pembedahan. Weight gain, jadi weight gain ni sebenarnya disebabkan oleh pesakit tidak menurut cara pemakanan yang betul lah. Yang lain-lain komplikasi tu rasa very minor lah. Very minor, minor. Okey, dengar tu ya tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian. Okey Prof, kita rasa kalau di masyarakat di Kelantan ataupun Pantai Timur mungkin agak asing ataupun penerimaan masyarakat kita macam mana berbanding dengan Pantai Barat. Saya rasa perkara ni agak terkenal kan, famous bariatrik ni. Penerimaan masyarakat kita macam mana? Surprisingly ya Puan Ida, sebenarnya masyarakat kita di Kelantan ni memang tahu ada perkhidmatan pembedahan bariatrik. Sudah terdedah lah Sudah terdedah. Cuma mungkin mereka tidak tahu bahawa hospital USM menawarkan perkhidmatan pembedahan bariatrik. So kebanyakannya pesakit bila kita tanya, macam kita tak tahu yang USM menyediakan perkhidmatan bariatrik lah. So kebanyakan pesakit ni dia pergi ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan. Kerana rasanya kita mungkin kurang dari segi advertisement, iklanan lah tentang kita punya servis di Hospital Pakar USM. Okey Prof, cabaran-cabaran lain macam mana kalau untuk rasanya nak mendidik masyarakat? Kalau masyarakat dah nampak macam ada pendedahan tetapi cabaran daripada pihak doktor sendiri, mungkin pesakit menolak ke cadangan daripada pakar, daripada Prof, macam mana cabaran-cabaran yang ada? Okey, salah satu cabaran lah dari segi servis yang disediakan untuk pesakit obes ni tak banyak lah. Maksudnya tak banyak pakar yang boleh melakukan pembedahan bariatrik ni. Jadi sebenarnya demand tu tinggi dari segi numbers. Memang kita dapat banyak referral lah daripada dalam dan juga luar Kelantan. Cumanya dari segi servis tu sendiri, sebab tak ramai surgeons yang boleh melakukan bariatrik ni lah, tu antara salah satu cabaran. Yang keduanya mungkin dari segi kos lah. Dari segi kos, yang kita tahu bariatrik surgery ni tidak ditanggung oleh insurans. Jadi pesakit yang mana yang mempunyai insurans nyawa ataupun penyakit, dia tak boleh guna insurans tu untuk tak boleh. Jadi di situ terdapat orang kata rugi sedikit lah. Sebab pesakit tu dia mungkin tak mampu nak membayar, tapi dia ada insurans, tapi insurans itu tidak boleh digunakan lah. Untuk kes itu adalah salah satu perkara yang menjadi benda yang menghalang lah daripada bariatrik surgery ini untuk maju ke depan. Alright. Mungkin ada yang pesakit yang ingin menggunakan insurans tapi tak dapat. Ya, betul. So maksudnya mereka kena mendapatkan sumber keuangan terlebih dahulu yang cukup untuk membuat pendedahan tersebut. Okey, dari segi penyelidikan Prof, saya rasa ada tak inovasi ataupun penyelidikan yang rasanya pakar tim Prof sendiri yang lakukan setakat ini, ataupun memang mungkin cukup dengan keadaan yang sekarang? Okey, dari segi inovasi itu kita bercakap lebih kepada technical aspect dalam pembedahan itu sendirilah. Di mana kalau kita tengokkan daripada luar negara di India dan Taiwan ni sebenarnya variasi surgery yang dilakukan tu terlampau banyak. Sebab masing-masing sedang mencari apakah kaedah yang terbaik untuk dilakukan kepada pesakit supaya mendapat outcome yang positif dan optimum. Jadi terdapat berbagai variasi dari segi pembedahan lah. Di Hospital Pakar USM kita ada juga buat variasi di mana kita lihat dari segi pembedahan sebelum ni, jadi kita buat sedikit perubahan cara pembedahan itu dilakukan, dan alhamdulillah
memang dari segi dia punya outcome tu nampak baguslah, berjaya. Itu antara satu inovasi lah yang kita buat di Hospital USM. Okey Prof, apa cadangan ataupun informasi yang Prof ingin bagi tahu penonton-penonton kita yang berminat macam mana nak dapatkan rawatan, kita ada pakej berapa harga, mereka perlu datang ke mana, apa yang perlu dilakukan jika ada seseorang mungkin dalam kalangan penonton kita yang merasakan perlu melakukan pembedahan sebegini. Apa yang Prof misalkan, perkhidmatan kita yang kita sediakan? Okey, dari segi perkhidmatan tu kita ada dua lah. Satu di bawah private ataupun USign, dan satu lagi di bawah public lah. Di bawah USign, basically pesakit boleh menelefon untuk mendapatkan temu janji, berjumpa dengan saya. Dan di situ kita akan beri kaunseling lah dari segi surgery apa yang kita akan lakukan, apakah proses yang perlu dilakukan sebelum pembedahan. Dari segi harga, di bawah USign ianya berada di antara RM26,000 hingga RM28,000. Okey. Di bawah public, klinik saya selalunya pada hari Ahad, setiap hari Ahad pagi. Jadi pesakit-pesakit ataupun mereka yang berminat boleh dapatkan surat rujukan daripada mana-mana hospital ataupun klinik dan datang ataupun menelefon SOPD untuk mendapatkan temu janji. Jadi di situ juga saya dan tim akan menemu ramah pesakit dan juga memberi kaunseling dan memberi penerangan secara lanjutlah mengenai pembedahan bariatrik. Dari segi kos, di bawah public terdapat dua jenis pembedahan yang kita lakukan, iaitu sleeve gastrectomy di mana kos adalah sebanyak RM7,200, dan gastric bypass di mana kos adalah sebanyak RM8,500. Okey. Jadi pada bahagian under public ni, sekiranya pesakit itu mempunyai GL, jadi mereka boleh menggunakan GL untuk cover kos pembedahan bariatrik tersebut. Jadi keseluruhan di cover ke macam mana dengan GL tersebut? Mungkin para penonton boleh dengar baik-baik. Ya, keseluruhannya di cover. Dari segi pembedahan di cover lah, cuma mungkin ada sedikit penambahan kos tu dari segi ubat yang digunakan oleh Dr. Bius lah. Itu tidak termasuk dalam package yang kita sediakan di bawah public. Jadi mungkin ada tambahan RM500 ke RM600 lah. Jadi kalau ikutkan siapa yang ada GL ni, kira free of charge jugalah, sebab dia boleh menggunakan GL untuk pembedahan tersebut. Tetapi walaupun nak menggunakan GL, saya rasanya ada syarat-syarat tertentu yang doktor kena tengok dulu, pakar kena tengok dulu macam mana kan, adakah sepenuhnya boleh buat atau tak. Okey, jadi bagi pendapat Prof lah, apakah cabaran lain sekiranya ada untuk para penonton ataupun berdepan dengan pesakit kita di masa hadapan dalam bariatrik ini ataupun dalam menangani obesiti? Adakah cadangan untuk melakukan pembedahan bariatrik itu adalah satu-satunya langkah yang terbaik ataupun ada cabaran lain yang Prof rasa perlu dihadapi untuk masa depan? Memang kita tahu dari segi prevalence untuk obesiti ni memang tinggi setiap tahun lah. Saya rasa macam baru ni kan? Baru ni ada dikeluarkanlah di dalam The Star Online mengatakan kita punya rate of obesity pada tahun ini sehingga bulan September adalah 57.7%, di mana kalau dibandingkan dengan 2023 dalam 40 lebih lah. Jadi kita nampak ada peningkatan dari segi obesiti. Jadi sebenarnya cara menangani masalah obesiti ni adalah dari segi menjaga pemakanan. Jadi kita kena start daripada situ supaya masyarakat tahu untuk kita mengawal obesiti, kita terpaksa bermula dari segi mengawal pemakanan. Mungkin pembedahan bariatrik ni adalah cara terakhirlah untuk sakit tu menurunkan berat badan. Okey Prof. Sebelum ke soalan seterusnya ya, saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada para penaja kita pada hari ini, kopi kita ditaja untuk kru dan tim semuanya daripada Tropical Coffee. Tropical Coffee di dalam Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia ya. Jadi last kali apakah nasihat utama Prof kepada yang mungkin yang penonton-penonton nak podcast kita Hore at HPUSM ini, nasihat terakhir daripada Prof sebagai bakar dalam bidang menangani obesiti ini. Okey. Kepada pendengar-pendengar dan yang mendengar podcast Hore at HPUSM ni, sekiranya ada yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan bariatric surgery ataupun ingin datang dan bertanya, perlu dapatkan temu janji dan kita akan berbincang dan memberi kaunseling secara terperinci mengenai pembedahan bariatrik. Jadi kita akan beri pesakit itu pilihan sama ada ingin meneruskan dengan pembedahan ataupun ingin mencuba cara lain yang ada lah. Jadi sesiapa yang berminat boleh datang ke klinik berjumpa saya dan tim saya. Okey ya. Jadi begitulah berakhir kita program podcast kita hari ini, Hore at HPUSM bersama saya Ida Haryati Ibrahim B, dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor Madya Dr. Nizam Muhammad Hashim di atas kesudian hadir bersama kita memberi penerangan yang begitu jelas dan boleh membuka mata dan minda penonton-penonton sekalian. Jadi itu sehingga kita berjumpa lagi di lain siaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.